Ujian psikometrik latihan jururawat PSL dan jururawat U5 KKM ini adalah panggilan untuk semua calon-calon yang terlibat. Pada 26 dan 27 Mac ini, tonton VTT ini hingga habis. Ada beberapa tips ringkas tapi sangat penting yang Cik Su nak sharekan kepada anda semua. Waktu exam bermula daripada 9 pagi hingga 5 petang dan masa diberi adalah selama 1 jam 30 minit. Jadi sangat penting untuk anda bajet masa pukul berapa yang anda nak jawab exam tu. Kami nasihatkan jawab seawal mungkin kalau boleh pagi supaya jika berlakunya apa-apa kecemasan, anda hanya perlu log out daripada sistem untuk anda pause daripada menjawab exam itu dan anda boleh sambung semula dengan cara log in dalam sistem. Jika anda log out daripada sistem semasa peperiksaan tu kan, masa takkan berjalan. Cari tempat yang tenang untuk anda jawab exam supaya anda boleh memberikan jawapan yang konsisten. Untuk sambungan internet pula, prefer guna wifi daripada guna mobile data supaya dapat coverage yang lebih kukuh dan stabil. Jangan ambil masa terlalu lama untuk jawab satu soalan supaya jawapan anda konsisten. Nak tips lagi? Jangan lupa like, share, komen dan save video ini untuk rujukan akan datang. Pastikan anda mendapat rehat dan tidur yang cukup. Kekurangan tidur boleh menjejaskan keupayaan kognitif dan emosi anda. Bila anda dah cukup rehat, barulah anda boleh kekal fokus dan tenang. Bila dah tenang, barulah jawapan anda boleh konsisten. Ingat ini, ketidakkonsistenan boleh menandakan ketidakstabilan personaliti. Anda juga harus faham apa yang dinilai dalam ujian psikometrik. Biasanya aspek utama yang dinilai adalah disiplin, emosi, kerjasama, komunikasi dan kepimpinan. Seterusnya, anda perlu buat latihan dan persediaan awal. Anda perlu latih diri anda menjawab contoh-contoh soalan untuk lebih memahami format dan jenis soalan yang mungkin keluar dalam exam sebenar nanti. Untuk calon-calon yang nak dapatkan rujukan ujian psikometrik yang mana ada 200 ke 400 contoh soalan berserta jawapan dan penerangannya, boleh baca nota sekali, boleh ke profil dan klik link di bio kami. Ramai calon lebih bersemangat untuk jawab exam lepas diorang study rujukan ni. Jadi tunggu apa lagi? Jom jawab latih tu sekarang.